Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat kembali kepada saluran ini. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan maklumat penting mengenai sumbangan tunai Rahma STR Fasa 4 tahun 2026, termasuk tarikh permohonan baru, rayuan, cara semakan, status dan perkara yang perlu dilakukan sekiranya permohonan anda tidak lulus. Bagi mereka yang sedang menantikan bayaran STR Fasa 4, pembayaran dijangka akan disalurkan sekitar bulan Oktober atau November 2026 berdasarkan corak pembayaran tahun-tahun sebelum ini. Walau bagaimanapun, tarikh sebenar adalah tertakluk kepada pengumuman rasmi daripada Kementerian Kewangan. Berita baik kepada mereka yang masih belum menerima kelulusan STR, permohonan baharu dan rayuan STR Fasa 4 kini dibuka secara rasmi bermula 16 Jun 2026 sehingga 30 September 2026. Sekiranya anda belum pernah memohon atau permohonan sebelum ini berstatus tidak lulus atau tidak layak, inilah peluang untuk mengemukakan permohonan baharu atau membuat rayuan. Bagi pemohon yang menerima status tidak lulus, anda disarankan menyemak terlebih dahulu alasan penolakan melalui portal MySTR. Selepas itu, sediakan semua dokumen sokongan yang diperlukan sebelum menghantar rayuan. Selain itu, pemohon yang menghadapi masalah pertindihan maklumat seperti nama pasangan wujud dalam permohonan lain juga boleh membuat rayuan bagi membetulkan maklumat tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Namun begitu, bagi individu yang telah mendapat status lulus untuk fasa berkenaan, rayuan tidak lagi dibenarkan kerana permohonan mereka telah diluluskan. Untuk membuat semakan status, anda boleh melayari portal rasmi MySTR, log masuk menggunakan nombor MyCard dan kata laluan, kemudian pilih menu semakan status. Di situ anda boleh mengetahui sama ada permohonan anda berstatus lulus, tidak lulus atau dalam proses. Selain portal rasmi semakan, juga boleh dibuat di mana-mana cawangan LHDN atau dengan menghubungi talian hotline yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dari segi kadar bantuan, STR 2026 menyediakan bantuan sehingga 2,200 setahun kepada penerima yang layak. Jumlah bayaran yang diterima bergantung kepada kategori penerima, pendapatan isi rumah dan bilangan tanggungan. Bayaran akan disalurkan secara berperingkat mengikut fasa yang telah ditetapkan. Sekiranya permohonan anda tidak lulus, jangan berputus asa. Semak punca penolakan kemaskini maklumat yang diperlukan dan hantar rayuan sebelum tarikh tutup pada 30 September 2026. Pastikan semua dokumen sokongan lengkap bagi melancarkan proses semakan oleh pihak berkuasa. Sebagai peringatan, sentiasa rujuk portal rasmi MySTR untuk mendapatkan maklumat terkini dan elakkan daripada mempercayai kabar angin yang tidak disahkan. Sekiranya terdapat sebarang pengumuman rasmi mengenai tarikh pembayaran STR Fasa 4, maklumat tersebut akan diumumkan oleh pihak kerajaan melalui saluran rasmi. Itu saja perkongsian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, kongsikan kepada ahli keluarga dan rakan-rakan supaya lebih ramai mendapat maklumat yang tepat. Jangan lupa juga subscribe
saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak terlepas sebarang berita terkini mengenai bantuan kerajaan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya.